Emas untuk pesara. Emas ni sesuai ke untuk pesara? Tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save sebagai rujukan untuk tuan-puan yang nak jadi pesara. Saya nak kongsikan strategi terbaik untuk para pesara menabung emas. Tuan-puan yang ada duit lebihan dalam ASB, Kelebihan ASP dan tabung haji, cepat-cepat alihkan sebahagian simpanan tuan-puan dalam bentuk emas. Macam mana kita nak tahu dan bajet berapa amount yang kita perlu tukarkan dalam bentuk emas? Baik, saya nak tanya tuan-puan, simpanan tuan-puan yang tak digunakan lebih daripada 2 tahun ada tak? Kalau jawapannya ada, maksudnya duit lebihan itulah yang kita gunakan untuk tukarkan dalam bentuk emas, iaitu mata wang yang lebih kukuh nilainya. Bukan 100% duit yang kita ada tukarkan dalam bentuk emas, sebab tuan-puan masih perlu gunakan duit untuk transaksi harian. Contohnya, nak beli barang dapur, nak isi minyak kenderaan dan sebagainya. Lagi lama kita simpan duit, lagi besar kerugian yang kita alami disebabkan inflasi. Inflasi ni apa? Disebabkan nilai wang ringgit yang jatuh, kenaikan harga barang yang makin tahun makin naik. Dulu RM50 tuan-puan cukup untuk beli barang keperluan 1 troli, tapi sekarang perlukan 300 hingga 500 ringgit. Cuba bayangkan 5 ke 10 tahun akan datang, tak cukup 3 hingga 500 ringgit untuk tuan-puan beli barang dapur 1 troli kan? Jadi cepat-cepat tuan-puan alihkan duit tuan-puan ke dalam bentuk emas gold bar yang kecil macam ini, supaya mudah untuk tuan-puan gunakan sikit-sikit. Nak saya bantu tuan-puan mula menabung emas, boleh tuan-puan klik link di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.